Zaman aku membesar dulu lah kan, lagu-lagu KRU lah jadi peneman. Dari kaset ke Walkman, tiap kali play dunia terus masalah itu. KRU ditubuhkan pada tahun 1992 oleh 3 beradik, iaitu Norman, Yusri dan Andri. Mereka ni bukan calang-calang, mereka ubah landscape muzik Malaysia ni kan, dengan gaya mereka sendiri lah. Gaya yang sangat-sangat unik. Ketika yang lain duk show dengan lagu rock kapak kan, KRU main dengan hip hop, R&B, dance, siap campur bunyi futuristik kan. Susunan muzik mereka juga sentiasa segar, berubah, tak ikut arus tapi cipta arus. Ni zaman kaset lah dulu. Zaman tu belum ada CD, apatah lagi Spotify ke apa lah benda. Kaset lah nyawa, tape tu. Tapi aku steady, tak ada lah sampai nak potong gambar KRU simpan dalam buku sekolah kan. Minat tu minat, tapi biar berpada lah kan. Mereka ni kreatif tu, kreatif buat konsert jalan cerita kan. Yang paling penting tu aku salute lah, konsert mereka ni bukan biasa-biasa. KRU 4 hari kan, kat Istana Budaya tu mereka main siap ada jalan cerita, ala-ala teater, CGI kan, visual hologram, bunyi semua TikTok, bukan main. Bukan sekadar menyanyi kan, tapi bawa lagu, penonton masuk, bawa penonton tu masuk dalam dunia KRU. Sepoi 4 malam berturut-turut penuh, lebih dah 10,000 orang yang main tu. Bukan saja peminat lama, tapi budak-budak muda pun main tau. Lagu mereka ni merentas generasi lah. Bukan 90-an, sampai lah kita boleh dengar lagu-lagu mereka. Segar kan. Dia tak macam evergreen apa. Lepas tu mereka buat konsert gergasi KRU kan, kat Aziata Arena Bukit Jalil tu. Tahun 2018. Farewell konsert rasmi kan, stadium penuh. Malam tu jadi sejarah lah. Tangisan, sorokan, semua ada. Itulah tanda peminat legasi KRU kan. Gen Crew. KRU bukan sekadar band, mereka pelopor, pencetus, pencipta budaya baru. Kalau mereka nak comeback esok lusa kan, setakat Stadium Nasional boleh penuh kan. Sebab KRU ni bukan kenangan, KRU tu jiwa no.